Assalamualaikum, kita ada ready stock untuk Proton X50 flagship jet grey dan juga merah. Kita nak bagi diskaun RM10,000 untuk bulan ni. Okey, sebelum tu minta tolong anda screenshot, save dulu nombor phone saya. Saya yang akan uruskan booking, loan, register JPJ, trade-in, transfer NCD, insurans dan lain-lain. Urusan saya yang akan uruskan A to Z. Untuk Proton X50 version terkini ni pun datang dengan 4 pilihan spek. Okay, untuk diskaun RM10,000 untuk spek executive, premium dan flagship. Dan untuk diskaun ni dia automatic jadi down payment. Let's say katalah customer pilih nak RM15,000 down payment. So customer hanya perlu bayar RM5,000 sahaja. Sebab apa? RM10,000 diskaun, rebate dah cover. Itu untung dia kalau anda beli dengan saya minggu ni, bulan ni, promosi Hari Raya. Okay, tadi dah save nombor phone saya, boleh WhatsApp saya segera. Boleh lihat di paparan skrin saya sertakan juga estimate bayaran bulanan untuk keempat-empat pilihan spek Proton X50. Okay, Proton X50 flagship datang dengan kekuatan enjin 1.5 turbo. Okay, dan dia punya horsepower ialah 175 horsepower. Dia punya torque 255 Nm torque. Okay, kalau kita bincangkan pasal berkaitan SUV segmen B, okay, Proton X50 ni SUV segmen B, sama segmen dengan Honda HR-V. Kalau kita boleh lihat comparison dari segi kekuatan enjin, sama 1.5 turbo, dan dia punya horsepower dan juga torque lebih kurang sama saja dengan Honda HR-V. Dan kita tengok juga perbezaan dari segi saiz pun sama, hampir sama saja dengan Honda HR-V. Sebab apa? Segmen yang sama, iaitu SUV segmen B. Okay, bila sebut SUV segmen B, dia akan lingkungan spek dia hampir sama saja. Tak kisahlah HR-V ke, X50 ke, Mazda CX-3 ke, itu lingkungan sama, SUV segmen B. Okay, tetapi kalau kita tengok dari segi perbezaan harga, sangat ketara perbezaannya. Okay, kita tengok harga Honda HR-V sangat tinggi berbanding Proton X50 SUV segmen B yang sama, spek lebih kurang sama, lebih rendah, lebih banyak berbanding HR-V. Sebab apa? Proton X50 ni saya rasa ramai pun tahu dia rebatch daripada Geely dan Volvo, teknologi Volvo jadi local car, jadi Proton, kereta nasional. So juga import dan ada certain benda lain lagi dia tak bayar. That's why Proton boleh keluarkan, jual dengan harga yang sangat mampu milik. Kalau kita nak tengok lagi perbandingan dari segi safety features antara Proton X50 dan Honda HR-V SUV segmen B, segmen yang sama, lebih kurang sama juga. Okay, dan kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya ada certain features, safety features yang terdapat pada Proton X50 lebih sedikit berbanding Honda HR-V. Dengan harga yang lebih mampu milik, ada certain features dia lagi lebih sangat berbaloi untuk anda milikinya. Dan ditambahkan lagi, untuk sekarang bulan ni ada diskaun RM10,000 khas untuk anda kita bagi. Alright, booking percuma. Okay, sekiranya anda berminat untuk memiliki kereta Proton X50 flagship ni, kita ada ready stock merah, jet grey, boleh contact saya segera. Assalamualaikum.